So hari ni kita nak review Proton X70. So korang tahu kan, kereta yang terbaru yang saya beli dalam bulan 10 tahun lepas adalah Proton X70. Kereta tu sebenarnya saya beli untuk isteri saya. Walau bagaimanapun saya tak sempat nak buat review sebab saya tak berpeluang pun untuk bawa sendiri kereta tu. Alright. So selepas kita buat penilaian, selepas kita buat timbang tara, kenapa SUV pertama yang Kadok beli dalam hidup dia adalah X70. So kalau korang nak tahu, so korang layanlah video ni. Video ni akan jadi panjang gila. So kalau korang rajin, sambil-sambil korang tonton, korang boleh like, korang komen, korang share, subscribe kan, kalau siapa yang belum subscribe. Alright. So basically, kalau korang tak tahu kalau korang tahu ataupun korang baru follow Kadok, dulu waktu Proton X70 ni, kita pelankan sikit audio jap, aircon. Suatu kereta ini mula sekali dilancarkan dahulu pada tahun 2018 kalau saya tak silap lah. So ini adalah kereta yang pertama kali dilancarkan selepas pengambilalihan Proton oleh Geely. So Geely take over. So this is the first car. In fact, dia adalah SUV yang pertama. Waktu tu CBU lagi. Dari situ sehingga ke sekarang 2025, saya beli 2024. Sehingga Julai 2024 sebanyak 100,000 unit Proton X70 telah pun dijual. Dalam tempoh itu juga sebanyak 2 kali CKD. Dia mula CBU dulu. Lepas tu dia ada proses apa orang panggil bukan facelift tau, special edition 2 kali. Therefore they come out with this new something new yang kita akan ceritakan sepanjang video ini. So daripada enjin asal 1.8 bawa ke 1.5. So sekarang ni enjin 1.5, tetapi facelift kali ini saya akan ceritakan dengan lebih detail why this is one of the best SUV untuk pasaran Malaysia yang spek dia gempak pada harga yang antara termurah di kalangan SUV. So korang tahu kan, korang boleh dapat X70 ni serendah 98,000. Tapi yang saya beli tu premium. Saya tak ingat berapa, 120 lebih. Nanti saya akan check. Saya akan cerita balik selepas ni kemudian. So kita akan pergi details dekat kereta ni nanti. But why I do this video now, kenapa saya buat video ini sekarang? Satu, dah lama tak buat konten kereta kan. So sekarang kita akan buat konten kereta semula. Dan I get to tell you more about X70 sebab raya baru-baru ni saya berpeluang bawa lah X70 yang dibeli tu. Sebab sebelum ni bini je yang pakai apa semua kan. Saya jarang pakai. Dan waktu raya tu hari, saya pusing satu Malaysia, Semenanjung lah. Daripada KL ke Perak, Perak ke Jeli, Jeli ke Kelantan, Jeli tu kat Kelantan lah, Greek, Jeli sampai ke Kota Baru, turun ke Kuala Terengganu, masuk ke Marang apa semua, sampailah Kuala Kelawang kan. Akhirnya sampai balik ke rumah saya dekat Bangi. Alright, so I experience the SUV. I don't know if you know, my daily car is Lotus. So waktu bini saya kata macam dia nak kereta, so saya kata, you nak kereta apa? X70. Kenapa you nak X70? Sebab abang dia pakai, adik dia pakai. So dia rasa dia suka kereta tu. Tapi waktu tu belum ada facelift ni. Dia rasa macam senang lah bila adik-beradik pakai. Kalau ada apa masalah, senang nak tanya. Alright. So that is the one of the main point dia memilih kereta ini. Saya waktu tu tidak memilih kereta ini. Kalau saya diberi pilihan, jika saya nak beli kereta Proton, saya akan ambil S70. Sebab apa? S70 dia lebih agile, lebih ringan apa semua. Kalau ikutkan macam X70 ni, dia sebenarnya berat. Tetapi itulah dia, cerita dia kenapa X70 ni dia menjadi exception untuk saya bersetuju menjadi kereta seterusnya untuk keluarga saya. Kalau ikutkan kan, tak nak pun beli kereta lagi. Tapi
she need a new car. Wah, she need a new car. Untung gila siap jadi perempuan kan. She need a new car. But what car? Dia kata X70. Alright. Okay. Aku tak tahu kalau korang tahu. Kereta ni dia ada 4 award. 2019, 2020 dan 2022. 2019 dia merupakan kereta, dia menang award SUV of the year. Untuk 2020 dia best overall car 2020. Untuk 2022 dia best large SUV satu, dan untuk satu lagi dia menang car of the year untuk 2022. So benda-benda ni memainkan faktor tau dalam saya decide untuk memilih kereta ni. Okay, sebut sedikit pasal X70 secara general ni. So dia menggunakan enjin 1.5 TGDI turbo TGDI, gasoline direct injection, 3 silinder DOCH. Alright. Untuk gearbox dia menggunakan 7 speed dual clutch transmission dengan mode manual. Okay. Dia merupakan SUV 5 tempat duduk, dan ianya adalah SUV yang mendapat 5 bintang NCAP. Alright. So itu yang secara general dia lah. Kita akan pergi lebih terperinci selepas ni. Untuk pasaran dekat Malaysia dia ada 4 variant. Alright. So dia ada standard, dia ada executive, dia ada premium dan dia ada flagship. Alright. Saya ambil yang premium. Beza dia, kalau flagship tu dia ada apa orang panggil benda ni, cermin lah kat atas ni, sunroof kan. Ni pun sunroof juga. Apa orang panggil benda tu aku tak ingat dah, lama tak buat cerita pasal kereta ni kan. So aku tak nak benda tu, macam tak perlu pun, tapi ada orang suka. So ikutlah korang punya bajet. So untuk facelift ni, apa yang baru? So yang paling ketara sekali, dia punya bumper depan belakang ada perubahan, dia punya grill. Lepas tu dia punya macam hood depan tu pun ada new look apa semua. So dia memberi kita, ataupun dia punya words, Proton sendiri dia kata refine design. Apa tu? Design yang telah diperhalusi. So dia nampak lebih, apa orang cakap, menarik lah berbanding design yang sebelum ni. And then ada features yang dulu kebanyakannya dekat kereta Conti dah ada dekat sini. Antaranya macam walk away unlock. Benda tu bagi saya bagus lah kan, tak payah nak cari kunci kan. Kau datang kat kereta, dia automatic unlock, kau terus je buka pintu. Benda tu saya suka. Bukan sekadar dia unlock bila kau dekat dengan kereta, bila kau meninggalkan kereta pun dia boleh korang set untuk lock terus kereta. So korang tak payah nak fikir lagi macam aku dah lock ke, aku belum lock ke kereta kan. So korang boleh set benda tu dekat setting. Dan aku suka juga sebab kalau korang nak buka trunk belakang, dia pun fungsi dia sama. Kau boleh auto unlock bila korang datang dekat belakang, instead of kau nak kena cari kunci. Benda tu aku suka lah. Satu lagi aku suka sebab sekarang ni aku tak tahulah, aku rasa macam panas sangat duduk kat Malaysia ni. So dia ada fungsi start engine dari jauh. Sama ada korang pakai kunci ataupun korang pakai apps. So kalau macam pakai kunci, korang boleh start engine dari jauh tu, up to 50 meter kalau tak ada halangan. Jauh, maksudnya kau boleh, dia akan sejukkan kabin ni dalam perjalanan kau nak balik ke kereta. Instead of kau masuk kereta, start engine, baru nak start aircon. So benda tu aku suka. And then dulu fungsi ni aku pernah try dekat Volvo, di mana kereta kau bila berjalan, kalau kau set dekat intelligent cruise control, dia ada intelligent cruise control. Dia ada dua jenis cruise control tau nowadays. Satu intelligent cruise control, yang kedua adaptive cruise control. So benda ni monocular camera ni, so dia boleh buat kau punya kereta berada di tengah-tengah lane. Ini antara safety features yang ada. ADAS 2 lah, dia level 2 lah sekarang. So untuk intelligent cruise control, bila kau tengah cruise mode,
selain daripada dia nampak tu bila kau nak keluar lane, selain daripada dia brake kereta kau mengikut kereta dekat depan ataupun pecut adaptif kelajuan tu, dia juga control steering ni. Benda tu best lah sebab jalan jauh. Benda ni yang aku pakai sewaktu aku tengah dalam jam balik raya baru-baru ni. So minimal input from the driver, especially during jam yang teruk, yang panjang. Kau macam aduh, tak bosan lah nak pegang steering berjam-jam ataupun nak pegang minyak berjam-jam. So benda tu gempak. Untuk the word is untuk sebuah kenderaan yang berharga less than RM130,000. Kau nak dapat fungsi tu dekat kereta lain, percayalah, lebih mahal daripada RM120,000. Lebih mahal. So nowadays teknologi ni dia banyak membantu. Especially kadang-kadang kau mengantuk, kadang-kadang kau cuai, lalai. So benda ni sedikit sebanyak membantu, especially macam bini aku yang bawa kereta kan. Ke aku tak tahu. Selalunya perempuan safety ni terlalu penting tau. So jika korang boleh dapat safety itu pada harga yang reasonable, so why not? Why not? Ada satu fungsi ni tak memberi impak yang besar kepada aku lah bila aku decide nak beli. Tapi bagi bini aku benda tu dia macam suka lah benda ni lah. Lampu dia ni dia boleh berubah mengikut muzik. So dia boleh mengubah mood anda lah. Tapi ada orang suka, ada orang tak suka. Ada orang suka kan. Bini aku suka, aku macam so what kan. Tapi benda tu ada dekat X70. Alright. So ini secara general kau nak tahu, kita pergi dalam lagi review pasal X70 ni.